Hai, selamat petang. Do you have one pencil? No, don't have. Don't have. Okay. I need pencil, but it's okay. Alright. Selamat petang semua. Satu hari satu video. Tujuannya saya nak menerangkan konten isi yang saya ajar dalam bahasa Melayu. Okay, supaya lebih kena dengan hati pelajar yang bahasa utamanya adalah bahasa Melayu. Okay, alright. Jadi kita akan ke muka surat 105. Kita akan tengok tentang 4.4 The Developing World. Okay, maksudnya kita nak tengok kepada negara-negara yang membangun. Okey, kenapa kita nak memfokus pada negara-negara membangun? Okey, pengangkutan di negara-negara membangun. Okey, sesenangnya saya selalu kata kepada pelajar-pelajar saya, katakanlah kita ada duit yang banyak. Kita nak kena buat kira-kira tak? Kita kena buat bajet tak? Tak kan? Tapi bila kita negara yang sedang membangun, duit kita tak cukup. Jadi kita kena buat bajet. Sebab tu kita ada belanjawan setiap tahun. Dan kerajaan akan bagi satu peruntukan kepada Kementerian Pengangkutan. Okey, untuk membangunkan sistem pengangkutan di dalam negara. Okey, senang. Okey. Jadi, macam mana kita nak mengukur sesuatu negara itu maju ataupun sedang membangun? Okey, selalunya kalau ahli ekonomi, dia akan merujuk pada GDP, Gross Domestic Product, ataupun dalam bahasa Melayunya, keluaran dalam negara kasar, KDNK, yang merujuk pada jumlah nilai barangan dan perkhidmatan akhir yang dihasilkan dalam sesebuah negara dalam sesuatu tempoh masa tertentu, seperti setahun. Soalan saya, adakah Malaysia negara membangun ataupun sedang membangun? Is it Malaysia a developed or developing country? Alright, okay. Jadi, kenapa bila kita berada di dalam keadaan negara yang membangun, kita perlu betul-betul berfikir, perlu betul-betul bajet, adakah perlu ataupun tidak kita memperuntukkan dana yang besar dalam pembangunan pengangkutan di dalam negara. Apa yang kita nak bincangkan adalah antara kesan-kesan negatif yang mungkin berlaku. Yang mungkin berlaku kalau kerajaan negara membangun tidak mentadbir kewangan dengan baik dengan meletakkan sejumlah wang yang banyak demi pembangunan pengangkutan. Okey, kalau Jepun ada kereta api laju, bolehkah kita ada kereta api laju? Perlukah kita ada kereta api laju? Okey, tak apa. Saya nak menghuraikan yang di dalam buku. Selebihnya kita bincang di dalam kelas. Okey. Salah satu faktor yang mungkin berlaku adalah, kita ke muka surat 106. Deceleration in growth. Maksudnya, pembangunan secara keseluruhan masyarakat di dalam negara tu mungkin akan jadi perlahan. Okey. Mungkin akan ada pembangunan tapi tak laju. Dia slow. Mungkin dia akan jadi kurang daripada tahun yang sebelumnya. Increase in decrease mode. Maksudnya meningkat tapi peratusannya menurun. Kenapa? Contohnya, katakanlah kerajaan meletakkan jumlah invest, melabur wang yang banyak kepada pembangunan transportation seperti highway, seperti lebuh raya, seperti lapangan terbang baru, seperti laluan kereta api baru. Jadi sedikit sebanyak akan mengurangkan peruntukan di bahagian-bahagian lain. Contohnya pendidikan, kesihatan, alam sekitar. Jadi dalam jangka masa panjang, apa akan jadi kalau
anak-anak kita yang sekolah rendah ni tidak dapat membaca dengan baik, tidak dapat mengira dengan baik, tidak dapat menguasai bahasa Inggeris ataupun bahasa asing dengan baik. Jadi mungkin kita tengok benda tu remeh. Pelajar sekolah rendah masih tak boleh membaca. Okey, pelajar sekolah menengah masih tak nampak jalan apa kemampuan diri diorang. Okey, tapi cuba kita tengok dalam jangka masa panjang, lagi 40 tahun, 50 tahun. Apa akan jadi kepada kualiti masyarakat pada masa hadapan dengan keadaan pelajar-pelajar di sekolah rendah dan sekolah menengah yang tidak baik. Tidak baik atau tidak mendapat pencapaian yang baik dalam pelajaran. Dalam 3M, membaca, mengira, menulis ataupun peningkatan kemahiran. Kemahiran melukis, kemahiran mungkin muzik, kemahiran berfikir. Okey, kemahiran-kemahiran lain. Apa akan jadi pada masa 40-50 tahun ke hadapan secara keseluruhan. Okey, kita tak boleh tengok tak apa ada 20% pelajar yang bagus. Kita ada 10 kelas pertama dengan kelas kedua bagus. Okey, tak boleh macam tu. Kita kena tengok secara keseluruhan, semua orang mesti menjadi orang yang bagus. Pendidikan akan buat masyarakat menjadi lebih bermoral. Okey, alright. Perkara yang kedua adalah negative impact. Okey, impak negatif yang mungkin berlaku adalah decline in personal income level. Maksudnya pendapatan individu, okey, gaji kita tu akan berkurangan. Okey, berkurangan. Dia sama ada dua. Perkara pertama, katakanlah kos syarikat tu untuk nak jual barang-barang dia semakin naik. Okey, semakin naik. Jadi dia mesti kena kurangkan kos dalam operasi dia. Salah satunya mengurangkan gaji pekerja. Okey, mengurangkan gaji pekerja. Okey. Kenapa saya kata macam tu? Okey. Contoh kalau kerajaan invest duit yang banyak untuk buat pelaburan dalam pengangkutan, jadi sikit sebanyak akan ada kenaikan. Contohnya dalam kenaikan harga minyak dan sebagainya. Jadi, kos kenaikan harga minyak dan sebagainya akan diletakkan kepada customer ataupun dikurangkan kepada penggajian pekerja. Itu contoh yang mungkin bakal berlaku. Yang kedua, bila transportation system dah jadi semakin luas, orang jauh pun boleh datang bekerja. Contohnya, orang yang duduk di Ipoh boleh datang kerja di KL. Orang yang duduk di Arau boleh datang kerja di Pulau Pinang. Jadi, employer, orang yang menggajikan pekerja tu mempunyai pilihan yang banyak untuk mencari pekerja. So, jadi dia jadi macam you take it or you leave it. Awak nak awak kerja, tak nak sudah. Sebab tu ada graduan yang kata habis belajar gaji yang dapat cuma dalam 1,700, 2,500 macam tu. Berbanding dengan graduan ijazah 5-6 tahun lepas mungkin boleh bermula dengan 3,500 dan 4,000. Selain daripada lambatkan graduan, peningkatan sistem pengangkutan yang lebih baik juga memudahkan ramai orang bergerak untuk ke tempat kerja. Okey, jadi syarikat ataupun orang yang menggajikan pekerja tidak lagi melihat kepada lokaliti daripada mana pekerja itu berada. Barulah dia nak timbang untuk bekerja di syarikat dia. Sebab orang yang jauh pun boleh datang. Orang Ipoh boleh kerja kat KL. Dah tak ada masalah sekarang. Kita ada KTM yang bagus pagi-pagi. Even kita ada lapangan terbang ataupun kapal terbang yang bergerak pada pukul 6.30 pagi daripada Alustar ke Kuala Lumpur. Dah tak ada masalah dah untuk pergerakan. Jadi bila lambatkan orang yang boleh bekerja, penggajian atau gaji kepada setiap individu itu akan jadi semakin berkurang. Itu akan memberi impak yang lebih besar kepada kehidupan masyarakat bila pendapatan setiap individu berkurang. Kita akan sambung. Saya akan sambung di video seterusnya. Terima kasih.